Motor zaman sekarang ni bukan main. Banyak sangat dia punya teknologi dia. Dengan elektronik semua. Memang itulah sebabnya bateri penting untuk motor kita. Lagi-lagi korang yang suka pakai motor baru macam ni, skuter NMAX ni. Jadi hari ni aku nak tunjuk korang satu barang yang memang menarik, yang akan bagi tenaga dekat motor korang. Jom. Jadi inilah dia bateri Koyoko yang akan bagi korang lebih tenaga untuk motor korang digunakan harian. Kalau kita tak pakai bateri yang berkualiti, mulalah macam-macam problem jadi. Mentol cepat terbakar lah, bateri cepat kong, horn bunyi tak kuat mana. Sekarang ni pula tak semua motor ada kickstart. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya bateri untuk motor korang. Senang cerita, motor moden sekarang ni memang banyak guna barang-barang elektronik, lagi-lagi untuk model skuter. Sebab itulah korang kena pakai bateri daripada Koyoko ni. Bateri maintenance free Koyoko ni dia pakai teknologi nanogel yang mampu bertahan lagi lama daripada bateri biasa. Barulah lepas ni nak start motor pun lagi senang. Lepas tu barang-barang elektronik pun terjaga. Lagi sihat lah motor korang, senang cerita. Cakap pasal meter digital, bateri Koyoko ni dia ada indikator tau, nak bagi korang tengok status bateri korang boleh pakai atau tak. Kalau ada problem apa-apa, korang jangan risau sebab dia ada warranty 180 hari. Bateri Koyoko ni juga dia bateri yang paling first kali dapat SIRIM dekat Malaysia ni. So, korang dah tahu bateri apa yang korang nak pakai lepas ni. Pastikan motor korang sentiasa bertenaga. Barulah tak ada masalah nak pergi kerja ke, nak balik kampung ke. Dah, aku nak caw dululah. Aku ada ride sikit dekat Bukit Jalil ni. Nak jogging sambil naik skuter. Apa kata kita gerak sekarang. Caw dulu guys.